Lepas tu yang seterusnya berkaitan dengan Coinbase, kalau boleh saya tak boleh nak sebut Coinbase, so itu adalah berita tu. Lepas tu okey, ni pasaran apa yang membuat pasaran sangat-sangat bullish daripada semalam. Harga Bitcoin dan aset kripto utama meningkat selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mencadang plan ekonomi baru bernama Dividend Tariff. Menurut laporan Coindex pada 9 November, cadangan ini melibatkan pemberian bayaran sebanyak $2,000 kepada setiap rakyat Amerika hasil daripada pendapatan cukai import. Pengumuman ini meningkatkan keyakinan pelabur terhadap aset berisiko terutama mata wang kripto. Bitcoin dilaporkan naik melebihi paras $103,000, sekarang berada kat 105 dalam tempoh kurang 2 jam selepas kenyataan tersebut, manakala altcoin utama seperti Ethereum dan XRP turut mencatatkan kenaikan antara 3 hingga 5%. Jadi berita ni memang sangat-sangat bullish, stimulus atau seperti duit seperti macam ni yang diberi oleh kerajaan Amerika Syarikat pada rakyat mereka pada tahun 2020 kalau silap saya yang kali terakhir. Tapi pada masa tu diorang bagi 2 kali. Jadi ni, tapi kalau daripada segi berita, kalau kita pergi menyelam lebih dalam, kalau berita ni adalah berkaitan dengan politik, sebab dia ada kes dekat mahkamah, sebab kelihatan seperti tidak memihak pada Donald Trump yang berkaitan dengan tarif punya ni, kes tarif dekat mahkamah umum, mahkamah apa diorang panggil yang paling besar, mahkamah negara ke apa, saya lupa dah macam mana nak sebut. Tetapi kelihatan seperti tak memihak pada Donald Trump buat strategi ni, sebab kalau mahkamah tu tidak memihak pada Donald Trump, dia boleh bagi alasan, dia kata okey, saya memang nak bagi 2,000 tetapi kelihatan seperti mahkamah tak luluskan, jadi saya tak jadi nak bagi 2,000 ni. Jadi dia boleh salahkan mahkamah dan salahkan pihak pembangkang nanti. Tapi kalau memihak pada Donald Trump, jadi dia boleh guna duit tu untuk menang undi. Sebab diorang akan ada undi nanti pada tahun 2026 untuk yang undi parlimen punya, atau diorang panggil house atau midterm. Jadi diorang akan ada pengundian nanti pada tahun 2026. Jadi diorang boleh guna duit ni untuk nak tarik para pengundi nanti untuk nak menang pilihan raya pada tahun 2026.